Penyanyi Dikir Barat terkenal dengan lagu Bear Soba Bear. Relax lah Bear. Eda Izrin telah dilanjutkan tahanan di Thailand guys. Sampai 6 Jun depan, sebulan lagi dilanjutkan tahanan kerana pihak pendakwa raya Mahkamah Thailand telah membuat rayuan untuk melanjutkan penahanan berkaitan isu memiliki pil lebih 6,000 pil ya. Atas penangkapan mereka di Sungai Golok, Thailand pada tahun lepas, November tahun lepas. Jadi guys, setakat yang kita tahu, penduduhan itu bukan hanya pasal memiliki dadah, juga atas kerana menggunakan dadah, dan juga ada isu memasuki Thailand tanpa dokumen yang sah. Jadi penyanyi Dikir Barat Eda Izrin ini juga bersama suaminya dan 4 lagi rakannya ditahan atas pertuduhan inilah. Walaupun begitu, pada bulan 6 Mac yang lepas telah dikatakan bahawa pihak Eda Izrin dan suami dan kawan-kawannya ini telah dibebaskan guys atas pertuduhan memiliki 6,000 lebih pil yaba ni. Dan dia pun telah memeluk rakan-rakannya di mahkamah, menangis kan. Alhamdulillah lah kan, kiranya dah bersyukurlah dibebaskan pertuduhan. Tapi baru-baru ini telah dikatakan pihak pendakwa raya di Thailand telah melanjutkan sebulan lagi penahanan. Setakat ini memang dah 4 bulan ya. 4 bulan Eda Izrin ditahan bersama suami dan rakan-rakan yang tertuduh lah. Okey, pada bulan Mac katanya telah dibebaskan pertuduhan untuk memiliki 6,000 lebih pil. Kerana daripada bukti CCTV mengatakan bukan mereka yang membawa atau mengedarkan pil-pil berkenaan. Terdapat 3 sosok lelaki atau perempuan tak pasti, 3 orang lain, individu lain yang membawa pil-pil berkenaan. Tetapi tetap juga Eda Izrin dan suami dan rakan-rakannya yang 4 tertuduh yang lain itu kenakan denda. Patutnya dendanya 6 bulan penjara kerana mengambil dadah. 6 bulan penjara dan lebih kurang 4,000 baht Thailand lah. Atau lebih kurang kita ni RM500 lebih denda bayaran kerana menggunakan dadah di sana, di Golok. Jadi guys, oleh kerana sepanjang pendakwaan siasatan ini berlangsung dah hampir 4 bulan dah, Eda berada di dalam penjara bersama suami dan rakan-rakan lain. Jadi mahkamah memutuskan untuk mereka tak perlulah menjalani 6 bulan penjara tu, kerana dah 4 bulan kan berada di sana. Dan juga denda pun tak perlu dibayar. Yang RM500 lebih tu, 4,000 baht tu pun tak payah bayar. Tetapi tetap perlu dibayar. 2 rakan kepada Eda Izrin, iaitu 2 orang sahabatnya yang ditahan juga, itu perlu bayar kerana memasuki Thailand tanpa dokumen yang sah. Jadi bukan simple-simple mimple, bukan benda kecil-kecil anak ya guys. Ini kes berkaitan 2 negeri kan. Jadi kita tak boleh pakai masuk je negeri atau negara orang tanpa dokumen yang sah. Jadi sama juga kena bayar denda dalam RM500 lebih lah. Duit kita, duit Malaysia. Okey. Jadi guys, selepas baru-baru ini dikabarkan pasal pelanjutan sebulan lagi penahanan penyanyi Dikir Barat ini, memang menarik perhatian satu Malaysia lah. Sebab kan bukan hanya lagunya terkenal guys. Lagunya Best Soba Bear, Sabar Bear, bukan hanya lagu terkenal, kiranya lagu tu viral sebelum ini guys. Baru je viral tuk berita pasal penangkapan tahun lepas, 2024 November. Memang terkejut satu Malaysia guys. Tapi kita doakan yang terbaik lah. Semoga ada pengajaran yang diambil, hikmah yang diambil oleh Eda selepas mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya untuk mengambil dadah bersama suami dan rakan-rakan. Mungkin ambil pengajaran lah kan. Dari segi itu, kita jangan kutuk-kutuk guys. Sebab aku nampak ramai yang dekat YouTube kan, kalau korang tengok dekat lagu tu, Cinta Standar Pisang. Ni kawan aku comel tak? Okey, dekat situ kita nampak dah ramai yang cakap diorang datang dengar lagu ni kerana kan berita bahawa Eda ditahan di Golok hari tu. Ramai yang setuju, ya, saya datang kerana itu. Saya datang kerana berita itu. Saya mendengar lagu ini kerana berita itu. Jangan marah Bear. Sebab lagu dia memang menarik. Bukan hanya kerana berita ini yang membuatkan ramai netizen dengar lagu tu. Sebelum tu lagi dah viral. Lagu tu dah viral lama.
Jadi bila benda tu, berita ini meletus, ramailah yang terkejut lah. Betul ke penyanyi ini yang ditahan itu? Ya betul guys. Eda Ezrin ya, dan suaminya dan 4 rakannya. Jadi guys, bapa kepada Eda Ezrin juga ada membuat statement dia berdasarkan perbicaraan berita yang aku baca. Berdasarkan berita-berita yang aku baca, bapanya pada bulan Mac lepas berharap sangat dapat beraya bersama Aidilfitri bersama anak sulungnya ni Eda, tapi apakan daya, tetap ditahan lagi ya sampai sekarang. Dan lagi-lagi sekarang dilanjutkan lagi sebulan guys. Pada bulan Mac hari tu, kiranya selepas Eda Ezrin menangis, dia menerima berita dia dibebaskan dari memiliki atau mengedarkan dadah itu, atas tuduhan itu. Dia menangis bersyukur, tetapi hanya dituduh untuk mengambil dadah saja. Telah sempat berpesan kepada bapanya untuk jangan bimbang pasal dia, hanya tolong jagakan anak-anak Eda, macam tu, kepada ayahnya. Jadi sempatlah Eda bagikan pesanan, titipkan pesanan buat ayahnya untuk menjaga anak-anak beliau. Jadi kat sini bapa kepada Eda pun ada cakap terus kuatkan semangat kan, macam meminta keampunan Tuhan kan, bila berada di dalam tahanan, dan menjaga makan, jangan risau. Kira ayah Eda ni memberi semangat lah kepada Eda. Dia cakap kepada Eda yang dia dan ibu Eda dan ibu tiri Eda sentiasa ada di belakang Eda untuk menyokong, jangan risau. Okey. Jadi guys, bukan hanya kerana itu, selepas dilanjutkan lagi berita yang terbaru ni, bulan Mei ni, yang dilanjutkan penahanan sebulan lagi sampai 6 Jun ni 6 Jun depan. Memanglah hati ayah kepada Eda ni mestilah sedih kan, terkejut. Tapi bagi dia cakap dia reda, dan dia pun reda dengan keputusan itu untuk melanjutkan penahanan anaknya, dan juga menantikan info daripada pihak penawar raya lah untuk apa yang seterusnya lah. Sebab katanya pihak penawar raya dari Thailand, Mahkamah Thailand ini nak lanjutkan penahanan kerana dia rasa macam nak cari bukti lebih kukuh, tetap nak sabitkan juga Eda Ezrin ni untuk pengedaran dadah lah, begitulah. Walaupun bulan Mac hari tu dah dikatakan mereka dah bebas daripada sabitan memiliki 6,000 lebih pil yaba ni. Itulah aku pun pelik guys. Mungkin itulah proses mahkamah, kita pun tak faham sangat kan. Jadi kita tunggu dulu tengok bulan 6 ni macam mana. Adakah akan dilanjutkan lagi penahanan atau boleh balik dah ke Malaysia, kita pun tak pasti guys. Tapi kita tengoklah macam mana dadah dia boleh menghancurkan hidup seseorang sekelip mata guys. Jadi buat anak-anak muda ke, tak kira umur lah, hati-hati guys, jangan bergaul dengan salah orang. Lagi-lagi berkaitan pemilikan pil-pil yang tak elok ni, janganlah ambil, bahaya guys. Kalau korang ada kawan-kawan yang mengambilnya, jangan kita buat donor je, buat tak tahu je. Nasihat guys, sesama Islam kita nasihat untuk kebaikan bersama. Nanti kalau dah kena tahan macam ni kan, satu keluarga sedih, betul tak? Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakanlah supaya Eda Ezrin belajar dari kesilapan bersama suami dan rakan-rakan, berubah dan menjauhi dadah demi anak-anak. Semoga ayah kepada Eda juga, pakcik pun lebih kuat. Dan teruskan berdoa supaya anak dapat dilepaskan, dan ada pengajaran dan hikmah lah atas benda yang berlaku ini. Betul tak guys? Sebelum ni pun aku ada buat video pasal Yassin Sulaiman, penyanyi dan komposer terkenal kita yang dilepaskan juga, dibebaskan dari penjara seumur hidup. Dan sebatannya kerana tuduhan memiliki atau menanam ganja di rumah. Tapi bezanya Yassin Sulaiman ini kes lain, kerana dia menggunakannya atas dasar untuk mengubati penyakit berkaitan kesihatan mental, iaitu penyakit bipolar. Jadi kat sini kita boleh bandingkanlah dua kes ini ya. Tapi alhamdulillah untuk Abang Yassin Sulaiman, aku pun bersyukur sangat atas keputusan mahkamah dan untuk membebaskan Abang Yassin. Dan tak sabar nak dengar lagu Abang Yassin yang abang tulis dekat dalam penjara. Mesti best, gempak-gempak guys. Okey, korang jangan lupa subscribe and like video aku ni. Terima kasih kerana mengikuti semua video-video aku. Jangan lupa tengok video aku yang sebelum ni. Ada aku bercerita pasal adik Zain Ryan, pasal Yassin Sulaiman lah, pasal
Fatah Amin lah, macam-macam lah. Korang tengok sendiri, okey? Jangan lupa like and subscribe guys. Bye.